Jawaban Sungai Aman, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Speaker. Sungai Ramal akan menyentuh 3 perkara dalam perbahasan Belanjawan Negeri Selangor 2026 ini. Yang pertama, jurang pendapatan kaya miskin di negeri ini. Kedua, kebimbangan kesan perjanjian ART. Ketiga, putera mahkota sebagai bandar ilmu. Dan yang terakhir adalah isu tempatan. Tuan Speaker, jurang pendapatan kaya miskin negeri Selangor. Kita bercakap tentang negeri kita, negeri yang kita kasih. Sungai Tua menyebut dalam belanjawan baru-baru ini tentang konsep umran, bandar. Bandar yang dimaksudkan sebagai bandar yang maju, bandar yang makmur, yang kemakmurannya dapat dirasai sampai ke unit paling kecil masyarakat Selangor. Dan saya pasti ia adalah perkara yang patut disokong oleh semua ahli yang berhormat di Dewan Negeri ini. Cuma kebimbangan saya adalah ia sekadar sedap disebut tetapi tak dapat dicapai di hujung tahun akan datang, walaupun kita telah berjaya membentang jumlah bajet yang banyak. Apakah belanjawan ini mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat negeri kita, terutama golongan miskin? Tidak kira miskin bandar atau miskin luar bandar. Miskin bandar ada masalahnya sendiri, miskin luar bandar juga ada masalahnya sendiri. Dan sedar atau tidak bahawa situasi kemiskinan dalam negeri kita begitu genting atau krusial. Jabatan Perangkat Malaysia menentukan 3 kategori tahap pendapatan warga Malaysia, iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Laporan survei Jabatan Perangkat Malaysia tahun 2024 mencatatkan jurang pendapatan di antara golongan berpendapatan rendah dengan golongan sederhana adalah sebanyak 30.7%. Jurangnya sebanyak 30.7%. Iaitu pada kadar RM7,927 berbanding RM10,805. Agak besar dan lumayan jumlahnya jika disebut begitu rupa. RM7,927 bagi pendapatan paling rendah. Namun Pusat Zakat Selangor menentukan kadar kemiskinan atau had kifayah negeri ini adalah lebih rendah, iaitu 2,990. Jika diberikan perbezaan antara kadar yang ditentukan oleh Zakat Selangor berbanding Perangkat Malaysia, jauh lebih banyak jika menggunakan, jauh lebih ramai jika kita gunakan data yang diberikan oleh Jabatan Perangkat Malaysia. Walau macam mana pun saya nak fokus kepada indikator. Indikator kemiskinan Selangor yang ditunjukkan melalui data yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat Selangor. Pusat Zakat Selangor melaporkan jumlah asnaf yang layak mendapat bantuan zakat adalah seperti berikut. Tahun 2020 seramai 64,616 orang dengan agihan sebanyak RM860 juta. 2021 seramai 63,886 orang dengan jumlah agihan sebanyak RM922 juta. 2022 seramai 67,597 orang dengan agihan sebanyak RM1 bilion. Tahun 2023 70,600 orang dengan agihan sebanyak RM1.15 bilion dan 2024 seramai 77,872 orang dengan agihan sebanyak RM1.18 bilion.
Speaker, saya menyebut data ini mahu menyatakan bahawa jumlah kemiskinan negeri kita semakin hari semakin banyak. Kita bercakap tentang agihan yang diberikan oleh program Negeri Selangor dengan berbagai-bagai aktiviti dan insentif. Namun jumlah rakyat miskin negeri kita semakin hari semakin ramai. Ini menggunakan kadar kifayah yang dibuat oleh Lembaga Zakat Selangor. Jika kita gunakan kadar kifayah yang dibuat oleh Jabatan Perangkat Malaysia, jauh lebih ramai akan terlibat dalam jumlah kemiskinan negeri kita. Miskin bandar dan miskin luar bandar. Miskin bandar lebih krusial sebab mereka sampai tak ada barang makan untuk mereka makan hari-hari. Miskin luar bandar setidak-tidaknya mereka ada rumah yang mereka tak bayar sewa. Ada pucuk paku boleh makan. Ada buah-buah yang mereka boleh makan. Tapi kalau miskin bandar, tidak ada apa yang mereka boleh makan. Melainkan makan hati bolam jantung sahaja, Speaker. Jadi tak usah kita berbangga dengan ucapan dan slogan. Tak usahlah berbangga dengan banyaknya program dan kebajikan jika masalah akar tidak selesai. Masalah apa? Masalah kemiskinan dalam negeri kita. Saya ulang, kemiskinan dalam negeri kita. Keadaan miskin kaya ini saya beri umpamakan seperti ini ya, Speaker. Kita bawa orang miskin pergi shopping, pergi masuk shopping mall. Shopping mall bertaraf sederhana, bukan shopping mall seperti TRX. Sederhana aja. Sederhana. Di Shah Alam, di Bandar Baru Bangi, di Kelang. Bawa mereka pergi masuk shopping mall, mereka hanya boleh menjamu mata sahaja. Nak jamu selera tak boleh. Tak mampu untuk membayar walaupun sepinggan mi goreng. Ini gambaran betapa sukarnya mereka yang hidup dalam kawasan bandar dalam negeri kita. Sekiranya Datuk Menteri Besar bercakap tentang banyaknya tokoh filosof yang memberikan berbagai teori, izinkan saya mencadangkan rujuklah dua tokoh besar ini. Yang pertama Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua Khalifah Umar Abdul Aziz. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mencari orang miskin dari rumah ke rumah sehingga dia tahu siapa yang miskin dan macam mana tahap kemiskinan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, khalifah ini bawa sendiri guni gandum, pikul dan diberikan kepada si miskin tanpa diketahui oleh si miskin bahawa ini adalah khalifah, adalah menteri besar. Kenapa? Kerana Khalifah Umar nak tahu sendiri siapa yang miskin dan bagaimana kadar kemiskinan mereka. Kalau ikutkan laporan-laporan mungkin tak sama, tapi beliau sendiri turun untuk melihat siapa yang miskin dalam negeri dia. Saya merujuk pada yang kedua, Khalifah Umar Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz, apa yang dicapai ketika pemerintahan baginda? Yang dicapai ialah tidak ada seorang pun yang layak menerima bantuan zakat. Betapa makmurnya negeri di bawah pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz. Saya nak bawa buku. Buku yang saya terima dalam program Lancaran Talk Khalifah Abdul Aziz pada 13 Mei 2015, zaman Hulu Kelang Menteri-Menteri Besar. Buku ini menceritakan, mengkisahkan kejayaan Khalifah Umar Abdul Aziz. Minta kerajaan negeri rujuk buku ini. Bagaimana berjayanya Khalifah Umar Abdul Aziz mensifarkan miskin di negerinya. Tanpa slogan-slogan yang besar untuk dilaung-laungkan oleh mana-mana pemerintah pun. Supaya hasrat kita untuk melahirkan negeri yang bersifat umran itu akan tercapai, dan kalau tak boleh mensifarkan miskin pun kita boleh mengurangkan kadar kemiskinan ini dari semasa ke semasa dengan jumlah yang begitu signifikan.
Tuan Speaker yang kedua, saya ingin menyentuh tentang perjanjian perdagangan timbal balas US dan kesannya kepada negeri Selangor. Saya membaca berita portal pertengah hari tadi, agensi Ashraf Awani melaporkan kenyataan Trump bahawa negara yang berurus niaga dengan Rusia bakal disekat. Apakah Malaysia ada urus dagang dengan Rusia? Atau negara-negara lain yang punyai masalah dengan Amerika Syarikat? Mungkin disebut China misalnya. Atau Iran misalnya. Dan kalaulah mengikut statement ini, bermakna negara-negara yang berurus niaga dengan negara-negara yang tidak ada persefahaman dengan Amerika juga mungkin akan disekat. Ini membimbangkan kita di Selangor. Selangor merupakan negeri yang terkehadapan dalam industri dan pendapatannya. Janjian perdagangan timbal balas US Malaysia dalam konteks negeri Selangor. Perjanjian tersebut menjurus kepada memperkukuh rantai bekalan yang berpihak lebih berat kepada US dan syarikat multinasional serta membuka akses pasaran kepada produk US. Bagi negeri Selangor, sektor pembuatan telah menyumbang kira-kira 29.1% kepada KDNK negeri pada tahun 2024. Ini bermakna persaingan yang lebih kuat daripada produk US mungkin menekan syarikat tempatan dan pekerja tempatan seperti syarikat kecil dan sederhana PKS di Selangor yang mungkin kalah saing. Hal ini dijangka akan mengganggu rancangan dan visi untuk memberikan peluang pekerjaan yang berkualiti untuk anak-anak Selangor khususnya dan perusahaan tempatan jika dasar ini memihak kepada pihak luar yang memiliki modal dan kelebihan yang jauh lebih banyak dan bukan rakyat Selangor sendiri, maka kita bimbang manfaatnya takkan sampai kepada rakyat negeri ini. Walaupun perjanjian ini dikatakan bakal membuka akses kepada pasaran, ramai penganalisis bimbang manfaatnya mungkin tertumpu kepada syarikat-syarikat bermodal besar atau multinasional. Manakala pekerja dan PKS berisiko akan semakin ketinggalan. Dalam konteks negeri Selangor, walaupun negeri kita maju dan menjadi hub industri terkehadapan sekalipun, rakyat kita terutama usahawan kecil dan sederhana bakal kehilangan bantuan non-komersial dari kerajaan. Rama mohon mencelah. Tuan Rahman ada 2 minit saya ingat. Ada 2 minit saja. Saya tak izinkanlah, tak apalah, bagi saya habiskan. Kita perlu berjaga-jaga supaya keputusan antarabangsa seperti perjanjian dagang ini tidak meletakkan rakyat Selangor di belakang pintu. Justru kebersamaan, semua yang berhormat di belah sana atau belah sini perlu bersatu untuk memastikan negeri Selangor tidak akan terkebelakang dalam aspek kesan kepada perjanjian ART ini. Dan kita sama-sama akan bincang dan memastikan Selangor tak akan terkesan teruk daripada perjanjian ini. Tuan Speaker, yang ketiga, Bandar Elmu. Ini dekat habis dah, boleh tambah masa. Ada 2 lagi yang muat. Saya takut kita rakyat boleh rasa speaker bagi sampai saya habis. kata tak bangkitkan isu tempatan. Kita ada soal bahas lagi, nanti saya minta teruskan. Speaker, Tuan Speaker, yang ketiga, Bandar Elmu. Datuk Menteri Besar menyebut tentang Putra Mahkota sebagai Bandar Elmu yang baru. Bagi saya ini satu universiti yang baik. Ada lagi. Saya nak merujukkan kepada Dewan ini tentang satu gagasan Bangi Bandar Elmu yang telah digagaskan oleh Yang Berhormat Dr. Syafiee Abu Bakar. Nama Syafiee Abu Bakar dan dilancarkan oleh Datuk Menteri Besar Selangor ketika itu pada tahun 2008 yang membentuk Bangi sebagai Bandar Elmu. Kerana apa? Kerana kedudukan Bangi
yang punyai berpuluh-puluh IPT. Swasta dan juga kerajaan. Boleh landing tak? 1 minit lagi. Betul landing 1 minit. Kalau saya nak umpamakan, orang Bangi cakap baring seketul batu ke Bandar Baru Bangi, pasti akan kena kepala profesor. Termasuk Profesor Halim dulu ketika menjadi rektor UIS. Ini menunjukkan bahawa kedudukan Bandar Baru Bangi sangat strategik untuk menyuburkan sebagai Bangi Bandar Ilmu. Soalan saya ialah pemilihan Putera Mahkota, apakah kriterianya dan apakah status Bangi Bandar Ilmu, apakah mahu dikesampingkan atau pilihannya ialah menyuburkan Bangi sebagai Bandar Ilmu. Yang terakhir, satu pendengar saya yang Tuan Speaker, iaitu masalah banjir di perumahan Taman Ramal Wila di Jalan Angsana, Kampung Sungai Ramal Dalam. Banjir yang seperti gila. Tiap kali hujan lebat, banjir akan datang. Menghapuskan harta-harta persendirian, memusnahkan harta persendirian dan terakhir memusnahkan harta awam. Tiap kali banjir, yang pertama kena adalah loji IWK. Bayangkan kalau loji ini dikenai banjir, dinaiki banjir, airnya akan melimpah ke rumah-rumah di sekitar. Dan kalau Tuan Speaker duduk situ pun lari. Yang terbaru ialah tembok IWK ini tumbang kerana banjir. Saya mohon kerajaan melihat seriously banjir Jalan Angsana di Kampung Sungai Ramal Dalam ini. Okey. Terima kasih Speaker. Okey, terima kasih.